Tiga penghalang rezeki yang ramai tak sedar. Korang rasa kerja dah keras, tapi rezeki macam tersekat. Mungkin ada tiga perkara ni tanpa kita sedar. Pertama, dosa yang tidak disesali. Kadang-kadang, bukan usaha kita yang kurang, tetapi kita masih melakukan maksiat tanpa bertaubat. Setiap manusia berdosa, tetapi sebaik-baik orang yang berdosa ialah mereka yang bertaubat. Kedua, putus silaturahim. Rasulullah SAW mengajar bahawa menyambung silaturahim adalah antara asbab dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur. Jangan biarkan ego memutuskan hubungan dengan keluarga atau sahabat. Tiga, lupa nak bersyukur. Kita selalu fokus apa yang belum ada sehingga kita lupa akan nikmat yang Allah dah bagi. Syukur bukan sekadar ucapan, tetapi menghargai nikmat dan menggunakannya pada jalan yang baik. Rezeki bukan hanya tentang duit. Kesihatan, keluarga yang baik, hati yang tenang juga adalah rezeki. Semoga Allah melapangkan rezeki kita semua. Amin.